Dia nampak tau. Wow. Sangat bagus cameraman. Cameraman. Macam ada kabur sikit tadi. Opah tersilap langkah. Aku tak ingat lah nama. Baik. Bersama Kang. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So hari ni vlog kita untuk kali ni adalah vlog kita balik kampung. So apa yang kita nak buat saya pun tak tahu. Jadi kita tunggu dan saksikan apa yang saya nak buat hari ni. Okay, let's go. Sekarang kita dah sampai kat Kip Mall. So kita nak beli barang-barang. Hari ni rasa saya nak beli barang masakan. So tak ada. Tengok ada apa. So sekarang kat Kip Mall saya tak tahu nak buat apa. Saya ada ikut safe. So kita pergi ikut safe lah. Mak, saya mari. Nak kena ada ni ke? Buat ni. Buat ni lah. Alah. So ui. So sekarang saya menggunakan beberapa bahan untuk saya nak buat masakan hari ni. Dapat sikit tak apa? Dapat tak apa? So saya kena ambil bawang Holland. Sini. Nampak? Ada. Tengok okey deh. Assistant. Yaman tak boleh buka lah. Ni dah buka ha. Bawang Holland. So sebenarnya apa yang saya nak masak ini ada kena guna carrot ramen ni. So sini ada orang. So sekarang kita nak kena cari bawang Holland lah. Okay, sekarang bahan kedua kita nak beli roti. Roti kita jenis macam ni. Sama je tau. Tu berapa orang? Siapa je boleh makan? Dengan Anwar balong. Ke depan sikit. Sini sikit. Abang ada ke? Hazrul. Bawang Holland cukup 2. Rekod je lah. Ha. Lepas tu nak buat berapa? Ni cukup? 1 paket je? Kalau berasa tak pakai dia, 1 paket je cukup? 1 paket lah? satu roti pakai 1 ban. 1 ban? Potong-potong lah buat rasa-rasa kan? So itulah barang kita. Lepas tu ni. Popia. Ambil popia. Ambil popia. Yang tu ke? Apa beza yang atas dengan ni? Apa beza dia? Banyak semuanya. Ni 50, ni apa? Tu 40, ambil 40. Sama je. Ni 40 sheet. 50, 50. Lebih banyak. Harga sama. Harga RM1. Sama je harga dia. Sama je harga nak. Ni tak 40. Ke saiz? Saiz ke? Ni besar kan? Nak. Lepas tu apa lagi? Lepas tu daging cincang. Daging cincang sini. So lepas ni kita nak ambil daging cincang dengan ayam cincang. So korang dah boleh teka lah sebenarnya saya nak buat apa kan. So nanti kita saksikan. Korang tengok je kita nak buat apa. Mana daging cincang? So sekarang kita nak cari ayam kisar, daging kisar. Sekarang daging kisar kita dah ada. Pakai ni kan?
Masalahnya ayam tak ada. Hah? Mana ada? Okey ke? Ambil je lah. Ayam kisar. Inilah. KLFC kot. Ke nak ambil ni? Ni RM9.80. Ambil mana? Ambil je lah. Ni murah sikit, kita ambil mahal sikit lah. Tengok sikit ambil mahal. Halal ke tak lagi? Halal. Cukup ni ya? Okay, lepas tu cheese. Kita ambil cheese. Ambil ya? Yang mana? Cheese dia. Cheese dia ada berapa? Beli 2 lah. Kita ada berapa lagi? 1, 2, 4, 6, 8, 10. Ambil 12. Tapi ada 2 lah. Ada 2 jenis. Yang ni Basirat? Ke ni parmesan cheese tu yang campur dengan itu terus masuk dalam tu? Ambil ni kan? Okay, settle. Lepas ni korang punya kau nak apa? Nak air ke? Air gas sebelah. Jom. So sekarang kita dah settle barang. Lepas tu sekarang kita nak cari mak saya. Dah jumpa mak saya. So nanti kita jumpa dekat kampung saya. Saya akan tunjuk apa yang saya nak masak. Sekarang kita dah selamat sampai di kampung saya, iaitu kampung Bukit Bangkong. So inilah dia. Okay, tengok. Kampung Bukit Bangkong. Tu. Kampung Bukit Bangkong. Wow, sangat bagus cameraman. Macam ada kabur sikit tadi. So inilah kawasan dia. Tengok tu Bukit Bangkong. Tu Bukit Bangkong. Okay, nampak. So nanti kita jumpa di pintu rumah. Okay. So guys, ni kampung halaman saya. Alhamdulillah kita dah sampai. Ada berapa, lebih kurang 3-4 jam sebab di singgah lain-lain. So inilah kampung halaman saya. So, nantikan apa yang saya nak masak hari ni. Wait a minute. Who are you? Tada! Alamak, kau dah boleh nampak bahan-bahan yang kita nak masak. So kita ada roti ban, roti burger. Kita ada lembu kisar. Okay, daging kita. Mem marah. Lepas tu chicken kisar. Kenapa? Dah. Tak apa, masukkan je. So yang ramuan penting, bahan penting ni, bawang Holland. So kita ada 2 biji. Sekarang kita nak buat preparation. Nanti korang tengok saya masak. Okay. So sekarang ini bawang. Kita nak potong dadu. Macam mana nak potong dadu tadi? Ya Allah. Kalau tak pandai main, goyang. Nampak macam kulit popiah. Kulit lepas tu ada satu lagi kulit popiah kat dalam teh ais. Ulur kulit popiah. Kat atas. Kulit popiah.
Sabarlah. Tak. Saya tu kena okey. Ana ambil balik. Sabar. So sekarang kita nak potong bawang Holland. 2 hours later. So ini nanti kita fast forward. Nanti kita masak. Okay. Jumpa nanti. So sekarang saya dah pandaikan api sebenarnya tadi. So sekarang kita nak kena masukkan bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia. So separuh, sebab dia 2 biji kan tadi. So separuh kita masuk separuh dulu. Macam tak separuh ni? Cukup tak? Separuh. Masuk sekali dengan, sebenarnya saya tertinggal tadi ada bawang putih. Bawang putih ni kita masukkan macam 1 biji bawang Holland sama dengan 5 ulas. So separuh dia What? Bro, what are you talking about, man? 10 biji lah kalau 2. So kita tumis dulu. Tumis. Tumis dulu bagi dia sampai naik bau. Okay, so dia dah ke coklat-coklat, ke emas-emas macam ni. Kita dah boleh start letak ni lah daging kisar kita. Dah lembik macam ni, dan dah lembik dengan kisar. Letak semua. So tadi saya beli ayam kan, so ayam kita asing lah. Daging kisar. Ini bukan daging kisar sebenarnya, ini ayam. Ayam kisar. So saya buat ayam punya. So kita gaul. A few moments later. Kita letak sedikit daun kari. Daun kari pula. Serbuk kari. So serbuk kari ni kita campur. Okay. Lepas tu sedikit sos tomato. Oi, banyak pula tak apa. Boleh adjust. Sedikit sos cili. Tak apa. Kali kedua buat lain. Lepas tu sikit terbanyak pula, tapi tak apa. Kita boleh adjust, Lepas tu sedikit garam. Sikit gula. Nampak macam tak jadi kan? Tapi kita tengok ujung dia. Kita bagi dia kering sikit. Nampak basah kan? So kalau nampak basah tak payahlah tambah air. Tapi nak kena tambah air sikit lah. Kita takut masin. So inilah dia, kita punya, apa nama dia? Inti untuk kita punya roti goreng. Okay, jadi kita tunggukan untuk yang seterusnya. Alah. So sekarang kita nak memulakan sesi untuk masukkan inti lah.
So sekarang kita ada roti di ban. So inti tadi. Lepas tu untuk lekatkan kulit popia kita ada ni air tepung. Dan ini ada untuk ikut cita rasa lah. Kalau nak cheese, tak cheese. Kalau tak nak macam saya tak cheese. Yang kita ada sos cili. Lepas tu satu lagi kita ada kulit popia. Okay, sekarang kita dah potong. So sekarang kita masuk ke inti. Inti nak masuk banyak. Ikutlah nak masuk banyak ke. Kita dah buat kita masukkan lah. Inti banyak kan. Lepas tu tak sos. Rata nak kena sos je kan. Macam tak rata. Orang kata buat rasa-rasa. Lepas tu kita letak cheese. Saya letak pakai cheese ni je lah. Alah koyak pula. Jangan risau, saya dah basuh tangan Okey, sekarang kulit popia dia kita kena ni lah. Mula sini. Basahkan guna tangan. Sekenyang lah, maaf. Okey, basahkan. Kalau tak jadi tak apa. Nama pun try buat. Okey, itu siap. Lepas tu kita boleh pergi goreng. So, lepas kita dah buat semua, lipat semua goreng roti ni lipat dengan popia, akhirnya kita akan menggoreng. Okey, dengar kata opah, menggoreng. Kita panaskan api dulu. Api belum panas, sikit lagi api panas. Kita masukkan satu-satu. Takut kan? Opah sebenarnya takut sebenarnya benda ni. Bukan takut masak, takut dia mercik je. Nampak aurat opah ke? Sorry, nampak aurat sorry. Belum panas, dah. So, sekejap je. Dah nampak dia macam kekuningan sikit, lepas tu terbalikkan. Okey, sekarang roti kita dah kekuning-kuningan. Kita boleh angkat lah. So kita boleh goreng yang lain. Okey, so nanti kita jumpa dekat ujung video ataupun lepas kita selesai goreng, okey? So sekarang sesi untuk merasa roti goreng. So yang ni apa Ayam kot. Ni ayam. Ni ayam. Ada daging. Hancur sikit lah sebab ni double popia saya letak.
Tu, ni ayam yang saya buat tadi. Jap. Ya, apa? Terima kasih resipi kari Aming walaupun dah aku. Hey, what's up guys? Tu. Benih lurus. Dan tak ada cakap lurus kan? Oh, penuh. Kita ni cakap orang lain. Nah, rasa? Macam mana? Tak. Tak boleh. Macam mana? Dia rasa macam burger ni. Abang Long kena rasa. Rasa sikit. Dia tak nak masuk, so saya kena buat macam tu. So apa dia punya rate? Nek, Jujur je. Jujur je. Ini first time. 9. 9. Weh, so apa sebab apa? 9 lagi. Tahu ke? Tak, mana apa? Asin, pedas. Nampak? Dia tak gitu je. Ini Tapi tak ada 10 lah. nampak saya 10. Sebab tak ada yang 10 stand over. Savage! So itu sahaja konten kita pada hari ini. Terima kasih kerana melihat. So kita sambung kemudian hari. Kamu yang terakhir. Opah tersilap langkah. Opah, ingat roti goreng yang Opah naikkan. Tangan. Sekali minyak Opah naikkan. Habis minyak tangan Opah. Aduh. Untuk korang, Opah sanggup. Opah sanggup tau untuk korang. Aduh.